membeli selasih, singgah sebentar di tepi taman. Sejarah Rasul penuh kasih, menjadi pedoman sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama saya Kalisa Nuha binti Khairul Anwar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam. Buku yang saya pilih pada hari ini ialah buku Sejarah 25 Rasul karya Luqman Hakim dan diterbitkan oleh Al-Hidayah. Buku ini menghimpunkan kisah para rasul secara kronologis dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW. Secara ringkasnya, buku ini menceritakan tentang perjuangan 25 orang rasul dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Setiap rasul menghadapi cabaran dan dugaan, namun tetap tabah dan tidak mudah berputus asa. Sebagai contoh, kisah Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan betapa besarnya kesabaran seorang rasul. Baginda berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya segelintir sahaja yang menerima ajaran baginda. Walaupun begitu, baginda tetap sabar dan tidak berputus asa dalam berdakwah. Selain itu, kisah Ibrahim alaihissalam juga sangat memberikan inspirasi. Baginda berani menentang kaumnya yang menyembah berhala dan tetap teguh dengan kepercayaan baginda terhadap Allah. Keberanian dan keimanan baginda menunjukkan keteguhan prinsip seorang rasul. Kisah-kisah ini membuktikan bahawa setiap rasul mempunyai sifat sabar, tabah dan keimanan yang kuat untuk menghadapi ujian hidup. Tema utama dalam buku ini ialah ketabahan dan kekuatan iman dalam menghadapi ujian. Antara persoalan yang diketengahkan termasuklah cabaran dalam berdakwah, keengganan manusia dalam menerima kebenaran, serta kepentingan kesabaran. Buku ini syarat dengan nilai murni seperti kesabaran, kecekalan, keikhlasan dan keimanan. Pada pendapat saya, kelebihan buku ini ialah penyusunan kisah yang sangat sistematik serta penggunaan ilustrasi yang menarik. Namun begitu, buku ini lebih berfokus kepada fakta dan kurang elemen penceritaan yang mendalam. Kesimpulannya, kita hendaklah mencontohi sifat para rasul dengan sentiasa bersabar dalam menghadapi ujian, berani menegakkan keadilan dan sentiasa tabah. Oleh itu, marilah kita menjadikan kisah para rasul sebagai teladan dalam kehidupan seharian kita agar kita menjadi insan yang lebih beriman, tabah dan berakhlak mulia. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Kisah Rasul menjadi teladani, membentuk insan mulia jiwanya. Sekian, terima kasih.